Dalam video kali ini saya masih nak berkongsi cerita mengenai kisah kesan pokok-pokok yang telah lama ditinggalkan semasa cuti yang panjang dan fokus kepada pokok cili pada kali ini. Saya tanam 5 pokok cili pelbagai jenis dan semuanya kuning daun kawan-kawan. Pada cuti yang lepas, pokok ini semuanya saya pasang dalam satu sistem iaitu siraman secara automatik. Namun keadaan agak terbatas kerana pokok ini tidak diberikan baja. Siraman automatik yang saya gunakan cuma menggunakan air pipe sahaja. Selepas 2 minggu, keadaan menjadi seperti inilah ya kawan-kawan. Kesannya memang daun kuning dan mula gugur. Selain daripada kekurangan nutrisi daripada baja, pokok-pokok yang saya tanam ini sudah melepasi tahap matang dan tidak produktif lagi. Namun pelbagai usaha saya cuba buat untuk menjadikan pokok ini berbunga dan berbuah semula. Kalau tak silap saya, ada satu pokok ni 3 hingga 4 kali saya buat rawatan untuk menjadikannya subur semula. Walaupun ianya subur semula, tetapi penghasilan buahnya makin berkurangan dan sangat mudah untuk diserang penyakit. Ianya lebih sensitif. Pada kali ini saya masih bertahan dengan pokok-pokok yang ada kerana saya dalam proses menyemai pokok-pokok yang baru. Sampai satu masa nanti memang saya akan buang keseluruhan pokok-pokok yang ada ni kerana sudah tidak produktif. Walaupun pada asasnya penanaman pokok cili ni mudah, namun penjagaannya agak sukar. Bila terjadi sesuatu seperti serangan penyakit dan perosak, kita akan lebih peka dengan keadaan sekeliling. Secara tidak langsung, kita akan belajar cara-cara untuk menghalang serangan perosak dan menyuburkan semula pokok-pokok yang berpenyakit. Sekiranya ianya berjaya, sudah pasti menjadi satu kepuasan kepada diri kita. Untuk menyuburkan semula pokok-pokok yang saya tanam, terutamanya pokok cili ini, saya gunakan 2 jenis baja. Baja pertama adalah baja bunga dan buah. Penyerapan baja ini adalah serapan baja seperti biasa melalui akar. Ianya boleh ditabur ataupun dibancuh dengan air. Dan baja yang kedua adalah seperti yang saya tunjuk di dalam video ini. Saya menggunakan baja jenis semburan iaitu baja folia. Semburan terus dibuat ke liang stoma di bawah daun. Baja folia ini akan bertindak balas semasa proses fotosintesis, iaitu semasa daun menerima cahaya matahari. Dan penggunaan baja folia ini sebaik-baiknya kita sembur pada awal pagi kawan-kawan sebelum matahari terbit. Penggunaan baja folia ini haruslah dielakkan semasa hujan, kerana proses semburan akan menjadi sia-sia sahaja. Untuk menjaga kesuburan pokok-pokok yang kita tanam, kita mempunyai pelbagai jenis pilihan. Sama ada kita nak pilih baja yang mahal, baja yang murah, berkualiti ataupun tidak. Cuma saya nak kongsi pengalaman saya menggunakan baja Agrofarm. Bajanya murah tetapi kualitinya premium kawan-kawan. Untuk kebun dapur, pokok cili antara salah satu pokok yang wajib kita tanam. Dan seperti saya sendiri, memang saya akan guna setiap hari. Baiklah kawan-kawan, pada video akan datang saya akan kongsikan pula cara-cara saya menanam cili besar capsicum.